Dia kemari pak dia kena beza pak dia gitu. Di Insani, di Rohani, di Nurani, di Rabbani. Nampak diri tak ni? Diri tu kena tengok diri tu diri mana jumpa. Diri kita lah ni. Siti diri lapis mana? Lapis serius. Kalau diri yang biasa ni Insani. Insani. Mana tubik tak ni dia. Tubik diri tak ni dia. Kalau selapis lagi Rohani. Tengok roh kita. Tengok roh situ. Maknanya apa maksudnya beza dia antara dia ada beza itu. Di Insani dengan Nurani beza. Nurani dengan Rohani pun beza. Beza mana yang roh tadi? Roh kita tadi. Kalau diri jasad Insani lah. Kalau Rohani diri roh. Diri roh. Maknanya diri roh tu dia ada wajah ke apa? Tak ada. Ada. Ada ke? Maknanya lain lah sikit-sikit. Lain. Dia macam orang sama. Pakai yang lain. Pakai yang lain. Tidak kalau kita pakai kain sehar kita juga. Pakai kuk pun kita juga. Pakai tali leher kita juga. Pakai yang raja kita. Kalau pakai lebah pun kita. Pakai apa jubah serba pun kita. Ya kena faham. Kena jumpa lah diri-diri dia. Maknanya beza situ antara Insani dengan Rohani ni. Masih beza dia. Roh dengan jasad mesti lain. Kita ayat tadi roh tak ada jantina ke? Oh situ lah. Tak ada jantina. Roh tak ada jantina. Dia bukan lelaki pun. Maknanya dia mari dia betul lah ke mana situ. Di roh. Maknanya tidak sepojasa ni. Tidak sepojasa. Tidak lah. Diri kita ke? Maknanya dia ada betul cahaya ke kan? Diri juga. Diri juga. Maknanya situ Insani lagi juga. Situ bukan Insani, Rohani. Rohani aja. Contoh kalau kita ada misal angkut. Kalau ada misal angkut tu Insani. Insani. Kalau roh tak ada misal angkut. Seorang pemuda yang tampil. Gitu maksud. Seorang pemuda yang tampil hak Rasulullah royak ke Sayyidina Bilal ketika turun pada Isra Mi'raj. Itu ialah di Rasulullah zaman muda. Sebab aku muda-muda dulu. Maknanya wajah tu lah. Dia mari wajah tu lah. Tu dia pakai kat mana? Tu dah ada lagi. Maknanya dia ngelas sekali suci ni jenis bening. Maknanya sepikat lagi tu. Dia banyak lapis. Banyak tiga. Dia apa diri sama. Ya dari passing dia, keadaan dia tu lain. Maknanya contoh kan. Contoh kalau kita tengok di sana. Dengan rasa. Tu tinggi tu. Tengok sekali dengan rasa. Al-Halas tu dia tengok sekali dengan rasa. Tu dia ucap anak Al-Haq tu. Dia bukan rasa saja. Kalau rasa saja panggil zab. Zab wajadan. Zab. Rasa sedap. Sedap. Climate for Aimani nak keluar. Di mana? Di itu. Di Nurani Rabbani itu. Rasa lah. Kalau Rabbani lebih-lebih lagi. Rabbani ni kalau dalam hidup sekali tak pada. Rabbani. Dan dapat tu lah. Dia Ta'ala ni dia kadang-kadang dia bagi hingga kau yang awal. Disebut akhir balik. Tak. Akhir balik. Mimpi basah. Tak. Jadi dia beri rasa sedap sekali sore. Tak. Jadi masa tu dia tengok siapa dia. Tak. Pasal apa masa tu tengok orang Tino keluar air mani. Iya. Mana tengok batin dia kan. Lazat. Situ dah.
Balik tu siapa? Akhir balik siapa umur? Cara kata umur 12. Kalau lelaki ni 12 ataupun kata 1. Kalau perempuan jah 5 jah 4 ada dah. Dak. Perempuan lagi cepat. Cuma kau perempuan mimpi basah ni, muka kita lelaki tu tahu lah mimpi lagu mana, mimpi orang jatuh tu orang jatuh mana. Dak. Jadi dalam mimpi kita tu, masa kita jahannam dulu kita ingat tak kita mimpi di putina mana? Kita pasti tengok di putina tu ada dunia. Dalam mimpi. Dalam mimpi. Tak. Kalau hamba pun tak ingat, cuma mengingat bahagian pusat ke bawah lah. Hamba boleh cerita dalam mimpi hamba tu lah. Ya. Tapi kat bukan kulit negro lah, kulitnya putih suih lah. Diri tu macam diri roh lah. Ya. Babi tak percaya ilmu ni. Kat mu, kita balik ke basic lah. Pernah mimpi basah. Setara mu mimpi retina mu boleh cah. Kalau mu tengok Ta'ala, tak kira mu tak cah. Retina dengan Ta'ala mana comel. Tak. Nikmat paling sedap kali tengok nak melihat Ta'ala, wajah Ta'ala. Kalau atas dunia dia boleh tengok wajah Ta'ala, dipanggil syurga ajilah. Syurga disegerakan. Jadi orang makrifat dia tak payah tunggu syurga sana. Atas dunia ni syurga dah tu barang. Tak. Tapi cik pasal. Kamu mari Sariwa ni. Cerita piramid. Cerita piramid kan dicari perempuan bukan betina lah. Dia bawa macam-macam capu habis. Berah dengan asal garai ke apa. Dengan gandum. Nak cari perempuan lah. Nak bini. Dia putranya raja. Nyamar jadi orang kapur. Maknanya perempuan. Beza dengan betina lah kan. Kalau kita kira tu ni dia cari dengan betina tu. Maknanya perempuan lah. Dia Piramli ni dia orang jalan ni. Oh ya betul. Betul. Cuma dia nak cerita tu kita ke Tuhan ni. Betul. Jadi nak kiyah kepada Allah Ta'ala tu. Orang kata mengapa perempuan ni dirinya terdiri pada aurat. Melainkan muka dia tapak tangan saja. Sebab diri tu dia hakikat dah retina tu. Dia hakikat. Fatimah tu diri hak dalam ada. Diri hak dalam Muhammad. Hawa tu diri dalam ada. Hakikatnya bagi tu lah je. Ada tu Muhammad Zahir. Hawa tu keinginan. Batin. Macam daya-daya lah. Isteri besar tengok Nabi Yusuf. Dia nak cerita tentang ni. Tentang sakaratul maut. Hak mana cerita hak tinggi sangat tu. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Kita nak buat Nabi Yusuf nu mesti. Maaf gerah. Jadi tinggal sejarah jelah. Cerita-cerita kan gitu. Nabi Yusuf tu tinggi sangat tu. Masih dari segi hakikat ni. Dari segi hakikat masa kita nak mati kak. Apabila kita mandai wajah tu kak, tak ada sakit. Tak ada sakit. Ia kira waktu. Ini sangat. Kita dapat orang duk gila Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf dengan Rasulullah mana lebih tapeh. Lebih kacak. Itu Rasulullah. Cuma ia kira. Dia kira. Jadi tak nampak. Gimana ke diri kita belakang? Dia nampak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni lama mati. Jadi cerita tak hidup lah. Sekat Nabi Yusuf lah. Sekat tu. Kita nak ambil teladan, nak ambil ibrah, nak ambil pengajaran tak boleh. Kita sekarang tu mahu tu orang taklah cerita tu. Bukan cerita Nabi Yusuf. Ni duk banding pula Nabi Yusuf. Apa 1/berapa. Tak. Rasulullah ni separuh daripada
Kalau ada guni semak tu, Rasulullah separuh Nabi Yusuf ni suku gitulah. Tak. Ada orang buat lagu tu. Kita ada tulis lagu tu. Benar je. Allah Ta'ala nak cerita tentang kematian. Kematian. Situ cerita dia dah. Kalau orang tak mengenal diri, macam kafir. Allah Ta'ala lebih kenal kok. Cina ke, topek dia nak mati. Anak dia kurung dari bilik. Lepas dia rodeng. Oh gitu. Belas kali Allah Ta'ala tunjuk diri tu. Tapi diri tu bapak tak kualiti. Ayah. Gitu. Jadi dia tak boleh buat apa lah. Dia kenal. Dia kata kita rojak. Maliki maut tu mari dengan rupa yang menggerungkan. Yalah tu. Dia bukan mari. Dia tubik. Tubik ni. Tubik rupa tu. Dia nak mari apanya. Dia ada. Bukan ada pergi mari. Ya. Allah Ta'ala ni tak ada pergi mari. Moga malaikat 10 duduk dengan kita dah. Dah. Malaikat 10. Mari beriman malaikat maut mari dengan wajah yang tampil, wajah yang kita tengok tu jadi suka. Nyamai, sedap mata-mata. Pada hari kita. Maknanya serupa atas dunia ni dah. Orang yang melihat seseorang tu, dia tengok dari segi zahir. Jadi orang sejuk hati tengok dia kan. Air muka. Air muka dia ke mana orang tengok tu lagu tu. Macam kahwin di sekolah baru ni ke. Macam kahwin di sekolah baru. Tiba-tiba budak mai ramal nguruk kahwin. Apa? Kahwin tak suruh apa? Mai mana budak ni? Nguruk kahwin. Kahwin tak suruh. Mari pecek. Kita padahal kita walau backing dah. Sepak punggung ke apa budak duk main belakang. Dia semacam je budak. Sebab ni tengok wajah tu kan. Dia budak ni tak ada dosa. Cuma dia nakal dia. Dia nak cerita tak boleh. Tapi rohani dia tu kena. Okey, dia nampak waktu. Ya, ada budak-budak tak tahu sebab apa. Dia nampak. Dia lah kalau kita kata, kita tengok cikgu ni, dia mari perasaan tak? Tak. Dia ada kontak. Perasaan kontak kan. Perasaan. Dia tengok cikgu ni. Mana aura cikgu kan. Aura. Gitu. Dia jadi minat. Dia jadi suka lah. Kalau ikut mamu dia kata, dia tengok Rasulullah tu mana? Macam orang tengok Rasulullah. Betul Abu Jahal. Dia kata aku tak nampak Rasulullah. Jika aku nampak, tentu aku akan masuk Islam. Aku beriman. Sebab dia nampak anak dara dia. Kenapa Rasulullah? Nampak anak dara dia. Kok Ali tengok tu cikgu? Dia tak ada kemaluan. Dia tak ada kemaluan. Masuk-masuk Kaabah. Di Ahmad. Di Ahmad. Di Ahmad Rasulullah. Dia meliputi Rasulullah tu. Di Rabbani tu. Di Rabbani. Macam juga 10 orang sahabat tu. Rasulullah petunjukkan. Waktu dia gitu. Dia heret diri tu waktu dia luar. Pemuda dia yang dijamin syurga. Jadi dia tengok dah bagai dari syurga. Rasulullah tunjuk. Itu dia kata dijamin syurga tu. Macam ni lah, macam batu Hajaratul Aswad kan. Pasal apa dipanggil batu daripada syurga? Sebab apa-apa yang Rasulullah dia kira bagi syurga. Pemilik syurga pergi. Pemilik syurga sium. Itu bakal urut tu ni. Lepas tu saya memang kata tu batu kan tak sebab Rasulullah cium. Aku tak segi dah. Aku tak cium. Ya Allah. Tu ada orang baik yang bulat 50. Ada orang masuk ni 50. Untuk ni. Untuk friendly minta apa? Ya. Dia beli pisau budak-budak. Beli roti juga. Lepas tu dia pisau cepat tenaga. Okey pisau. Mereka pisau cepat. Baru ni menang bagi pisau. Masa rehat je lah. Kau sebelum ada tu. Masa dalam perjalanan tu kau sudah makan dah pisau.
Oi power itu dia. Bisa cepat bisa. Orang main tenis pun beda pun. Makan bisa. Orang main badminton makin bisa. Oh gitu. Orang kata kendoh. Hak Ta'ala buat lagi cepatnya bisa. Ni kendoh mana masuk dia gila. Kendoh. Buat teh tu. Buat teh manusia. Tak daripada pohon koko. Lambat kena proses macam gila. Iya. Ni bisa tempat kita belala dah. Bisa mudah. Mudah dah. Ni tajuk ke apa pula? Tajuk Cina Mahata kapal selam ke Selat Melaka pula. Cina untuk tadi. Amerika. Lagi ni kan? Bau sebelah. Cikgu lah, saya tak satu. Ya. Cikgu. Saya lawan lah sama. Ya. Tunggu 11.30, baru 11.10. Takut dia mau letih kita tidur. Apa? Ya. Saya apa ni dekat dengan asal ni dia terlelap betul. Setengah jam ni okey lah. 11.30 dah lepas pukul 12 duduk rumah. Kelip belum susu ke kelip baca susu. Takut ketak ni. Yang strik ni. Tapi kita tengok orang-orang kan. Dia ni tenang. Tak ada keluh kesah. Tak ada keluh kesah. Ya lah, dia keluh ayat ada. Sebutkan Allah, hati kamu menjadi tentera, tenang. Taklah dia ayat kau. Mana sebut ke, mana kalau pergi kat orang menyebut apa cikgu saat ni kan, cikgu saat ni mungkin orang tu syuhud ke, tak? Kaya ingatlah dia syuhud lah. Syuhud Rasulullah tu. Ni jiwa dia jadi tenang dah. Kat situ pengecut kita kata lah. Ada biasa je dalam surah kedua Al-Fajr ni kan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Surga lah kan. Ya. Penghuni pemilik surga. Pemilik surga. Muhammad boleh tengok dia dah. Ni asyik ayat pakai hijab putih salon dik tu benda. Pakai hijab putih salon dik. Di mustawa dia. Kau kan ni maksudnya? Mustawa. Mustawa dia. Bukan tempat bagi Allah, tempat bagi Muhammad. Tempat bagi Muhammad. Memang Muhammad tepat pun Allah tak tepat. Betul. Allah nama ya. Mo. Orang duk cari Allah. Ya ada, tak berupa betul, tak berjising-jiring. Tak bertepat, tak berjihad. Ya. Dah ke beriah nama ya. Muhammad tu dia je. Mana tu saya dekat agungnya bagi Muhammad. Kan? Tu guru Haji Abdul Rahman ya. Orang duk cerita Muhammad tu hakikat Muhammad lah. Hakikat Muhammad. Dia malah jadi petenuh tu. Bila rakyat hakikat Muhammad, orang syariat pun boleh terima sebab dia tu hakikat Muhammad ke dia. Ya betul tahu. Wahabi pun tak boleh bertikah hakikat Muhammad. Rakyat Nabi dah dia bersalah dengan syariat. Berkata ya. Kalau orang makrifat pun dia tak boleh nak marah hakikat Muhammad. Ai suasa ni. Dua-dua. Dua ni. Jara makrifat pun tak bertikah. Tak bertikah. Hakikat selamat. Hakikat Muhammad dia. Pergi tempat dia tak faham. Orang makrifat pun kita bertikah hakikat Muhammad. Ibn Arabi dengan Abdul Karim Jili ya. Al-Insan Kamil Muhammad tu. Miha Minda. Tapi betul lah dia. Sebab dia kalau tak sama Muhammad ni maknanya orang jadi itu selalu ni. Kita ayat Muhammad tak mati. Muhammad hak hidup dan hak tak pernah mati. Baru dia mikir. Kita pun selamat situ. Padahal bukan bagi lain, bagi tu juga.
Moga kalau dia mati tak kira ada pula. Pada masa ni. Ada macam ni tak? Tiba-tiba ada cokoh pula juga. Sini kau semua. Waktu Kita malah bos kita ayat gitu. waktu nyata di tengah-tengah ada kami ada Rasulullah tu siapa lagi? Nyata siapa tu? Tu hadis tu. Hadis tu ni. Rasul di Rasulullah dia ni. keluar sabda depan sahabat. Sebab tu sahabat tak panggil kepala. Dia kena apa dia kecek. Gila apa sahabat lagi minum darah air kecil ke apa. Dia tak kenal. Tapi ulama kita halak benda-benda gitu. Iyalah. Tawi halak. Dia susu. Doa Rasulullah manusia biasa. Ada ketika kahwin lah. Kau pecah diri, kau jumpa Nabi kita. Tak. Lepas tu kata Rasulullah tu jumpa dengan Nabi-Nabi sebelum tu lah ke mana? Muda ayat Rasulullah tu manusia biasa. Pak aku manusia biasa. Aku jumpa Nabi kita tu. Muda ketika Rasulullah tu jumpa Nabi-Nabi sebelum ni. Muda ayat manusia biasa. Lupa lah kata. Bapa mau ayat aku duduk je. Dia. Tak. Muda ayat Rasulullah. Ayat Rasulullah lain itu mujizat. Lepas tu muda ayat Rasulullah manusia biasa tu. Aku bukan manusia biasa. Tak. Itu kena sikit. Kena ni. Berat Wahabi. Jadi ayat manusia Rasulullah tu tak ada apa lah manusia apa kita. Tak kalau supa kita. Kalau Rasulullah boleh jumpa orang mati dah. Tak kita boleh jumpa. Dia mau ayat Rasulullah tu supa kita manusia biasa. Pening Wahabi kata. Dia tak faham maksud kita. Hari ni dia tepek kitab-kitab. Dia Wahabi ni, dia buat kitab lain pula. Dia palsu ke ayat. Ada sikit-sikit. Dia edit. Oh dia edit. Dia kata kau betul ayat. Padahal dia tipu. Padahal dia edit, dia syuting. Dia palsu ke. Ya. Dia kata tak semua tak salah. Kecek benda hak mung sendiri. Tak pernah jumpa tu dia. Mudah ke dengan dia. Ni budak percaya ke orang tulis. Aku boleh tulis. Lebih pada tu aku boleh tulis. Ya. Aku tulis pengalaman aku. Pengalaman Ha. dah. Hak orang yang mati dah tu kita tu. Dia cerita mung pun tak ada. Mung dengan tamai dia. Dengan dia pun tak ada. Dia tamai lain, mung tamai lain. Aku dengan mung ni sama. Cuma aku tak tulis kitab lah. Cuma aku ajak, aku jumpa Nabi kita. Macam mana tahu mana Nabi kita. Orang dia ayat belakang Nabi kita ni mana ada tulis pada ibu jari dia. Dia macam kapah. Lepas tu mau ayat dak apa? Mu tak belajar. Kamu mungkin jalan ni. Ya tak boleh jumpa Nabi kita. Lepas tu Rasulullah jumpa mati dah tu. Bukan sikit. 124,000. Satu peti 2 lasa. Ke mana? Bukan sore. Sama. Kerah dia. Dia senak kitab, lepas tu dia percaya bulat-bulat. Lepas tu kita akan tanya dia balik. Adakah dia mau percaya 100% dalam kitab kita tu? Kalau 100%, mungkin tanya dia dengan penulis tu. Ya ambil mana? Ya dia ke? Ke dia dengar orang ke? Dia mengalami sendiri ke? Itu masalah Wahabi. Ya. Ni pergi kitab ni, ni pergi kitab ni. Bila nak belajar lu? Lagi ni. Aswajar pergi kitab dia, ni pergi kitab. Bukan serupa dah ulama lain. Tak, ulama zahir lah lain, ulama batin lain. Ulama syariat lain, ulama tarekat lain. Ulama hakikat lain, ulama marifat lain. Tu belum masuk ulama su lagi. Tak. Ulama jahat.
orang cerita boleh jumpa Rasulullah, dia kata tak boleh. Pasal hadis tu ada. Buat tak boleh. Jangan ayat tak boleh, ayat aku sendiri tak jumpa. Bukit, kalau ada kata jumpa, ramai orang kata jumpa, mana benda tu Ada. boleh. Boleh. Ulama sendiri jumpa. Lepas tu Munta'ah pula mana tahu dia Nabi, dah dia mengaku. Tak. Nama apa tu? Oh ni mana bala orang kata ngak. Balapah tu, kelak punya kopah. Dia gini, dia apabila orang tu mengaku, maknanya kita boleh berlepas diri. Tu antara dia dengan Ta'ala dengan Rasulullah. Kita tak wajib percaya. Dia kalau dia nipu, dia tangguh. Tak. Cuma nak ayatnya jumpa Rasulullah tu, ada yang jumpa. Cuma kita tengok zahir dia, kalau percaya tu Rasulullah, apa tak masuk Islam? Apa mu kekal di dalam Hindu? Balas cenderung ke apa? Ditanya tu Ibrahim mengesahkan benda tu dia. Mengesah Rasulullah tu. Tak tunggu apa lagi? Dah percaya ke Rasulullah pun dah masuk Islam lah. Cuma kita bukan cerita dia, kita bukan petika mimpi dia jumpa Rasulullah, kita petika tentang natijah dia daripada jumpa tu, keputusan dia tu. Kalau kau jumpa dia bala aku bukan tak percaya mimpi Rasulullah, percaya jumpa Rasulullah, tapi dah percaya Rasulullah pun dah masuk Islam lah. Kita percaya mari tu Rasulullah, tapi Islam tak si masuk, tak ada guna percaya. Kita waktu dia. Yalah. Ni dek rakyat saja. Tak ada. Ibarat dia mengoyak bini tu sedap. Dalil dia semua kejahatan malam pertama menyesal belaka. Sebab nikah lambat. Mu tahu bini sedap, mu dengar cerita orang, tapi mu bini pun tak sih. Bukan bini. Tak bini, jadi rugi. Barat dia gitu. Ada ustaz kalau kawan, dia kata royak ke tak pergi kau cikgu tu. Jangan tanya dia. Kena suruh dia tanya tu lelaki dia. Tanya lepas malam pertama tu kena tanya lalu. Nyesal ke tak nikah? Kalau jenis bela, ya tahu, nyesal ke mana? Nyesal ni kalau lambat tu ya. Lambat nikah. Kalau tahu sedap lepas sunat tu kahwin lagi. Ada sini, dia jenis playboy lah. Dia berapa ratus orang, 100 orang lebih dah tu. Dengan jahat-jahat Tino dia main. Dekat ada tesi minyak mana Tino tu. Dia jenis buat lah kereta sama. Kereta dia cuma gelap. Tino tu kata, tak dia kata, patutlah orang bini dia tu, orang belaki. Dia tu mau tahu sedap. Dia tu sedap dia. Jadi kena. Tino tu yang gitu. Dah dia sebut syurga dunia. Tak, baru tahu. Lepas tu bini dia kata Tino dah bagi kita kak. Sudah. Kita itu dah orang lain. Dia pergi belakang. Di bandar dia kaya. Dia kata nak uli saja, nak uli tak masuk nak uli saja. Abang beri dia. Siapa janda mana lecturer mana dia. Mari sini ajak semua. Dia kahwin dengan saya lah, nanti duit belanja saya bagi dia. Dia tak sih, jenis lemuk air gitu, banyak air. Lepas tu jenis bunyi cengek ya, tak sih. Dia main keluar aja lah sekali, janda tu ya, tak tahu masuk tolong. Kau pergi jumpa dia gitu, tak ada cerita lah kau tahu dah. Dia jenis kat gitu. Hari tu pergi kat bini dia,
berapa minggu tidur di hotel. Bigak cerita ni. Dia bigak dari telefon, betul lah cucu dia main. Lepas tu ada orang WhatsApp, bini dia tengok. Siapa dia ada panggil ayang baby. Sodok dah. Lepas tu dia delete, ada tinggal serabut video. Dia buat ngerti ni, dia rakyat. Tolong pakai Indonesia mana. Orang berogi. Tapi haji asal tak pergi haji asal. Itu pada kawal. Tolong jangan kata itu ada ukur. Dia suruh dia royak pergi pok mana-mana dia tak ada pencegah dah tak ada pergi sini. Entah bahasa aku ada ini dah dia. Jadi lepas pada jumpa dia tu kena tepiah juga. Patah hadis kata saya ni dia mana dia kena juga. Kata baru besi kan. Kita walaupun kita sayang orang apa tukar besi. Habuk dia tu mai kita juga. Malah tu kena mimpi kawan. Kau tak tegur dia. Cikgu mimpi. Mimpi benda tak molek. Cikgu tak tegur. Tak tegur. Dah dia buat kerja tak molek tu. Dia bahal Tino tak mau. Mana cikgu mimpi tak tegur. Hai. Jadi pas kita lah sebut besi tu kena. Betul hadis tu ayat tu. Dia kata bila kau nak berhenti. Yang orang kau tu benar orang lagu tu. Dia ada jing di kemaluan dia tu. Gitu. Kalau ikut Dr. Jahid, dia kena mana roteng dengan kayu nona. Baru jing tu topik. Ada konten juga gitu. Ya. Macam ni lah orang durhaka ke mak ayah kan. Bila dia nampak durhaka, maknanya nyamuk tiga ni masuk. Dia tengok kahwin dia ada dalam. Kadang-kadang jadi isteri dia. Saya kahwin mudah ya apabila Tina isteri dia ke apa kan. Disuruh mak ayah tu semaya solat tu nak 2 rakaat. Apa ke anak dia. Dia kata mesti ada salah ke kedua orang tua dia. Kerja macam mana benda luar boleh masuk. Sebab ada keduhakaan dah. Dia kait. Lepas mai solat sunat taubat 2 rakaat tak apa malah Allah. Dia ada sebab dia akibat. Kita ni kali buat sebagai bapa ni kalau ana sikit. Tengok kita ni. Dia ada buat salah dengan kita. Hari kita tengok kita kat dia minta apa tu saya. Bagi kita ni. Dia ada salah. Dia sakit juga. Token benda tu tiba-tiba berlaku sendiri. Tak ada pucuk. Mesti ada retek-retek nak boleh kau berlaku. Mesti ada. Kau lah kawin dia siding. Cabut bampu. Anda lama dah lebih 15 tahun. Lepas tu kulung pula. Start belocor tu biar air. Dia ni daripada sipir tamir perumahan dia tu kat getok. Getok kastel. Motor lain berhenti motor tu tinggi. Tepuh kata dia. Kau yak gini, kau kata pengalaman kau lah. Kau kata expander dashing tu. Bini kau belakang sesi bilik kebar. Motor daripada Tamir Restu. AIO Tropik ni tanya dulu, siapa jalan utama? Jalan utama motor. Kita daripada sipir pada cabai. Bila belakang accident kita kereta juga salah. Jalan utama dulu tu lah. So lagi benda Malaysia, kalau motor dengan kereta, benda motor. Dia motor. Sebab kereta tak nak gelap dah motor. Motor je tak nak gelap mana mesti gelap atas kereta. Tak. Kecuali motor tak ada lesen rotek. Tak cukup lekat saja. Ya. Tunggu cerita esok. Bagaimana? Orang berlaku lah dia ke? Berlaku tadi lagi sekolah dia.
Dia ambil cuti. Sebelah tengah dah kita. Boleh dah kok. Boleh.